berjuicy and banyak air. Dukung 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 yeah dukung 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 jangan berhenti jarang memubang channel terus penuhi bulan. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang channel Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak buat review apa? Hari ni aku nak buat review Frozen Pear. Frozen Pear ni pernah dibuat oleh Jananik. Kau boleh tengok lah dekat akaun Jananik. Dia makan Frozen Pear ni. Memang nampak macam menyelerakan lah. So ni dia, aku dah buat dah Frozen Pear ni. Aku ambil masa dalam 5 atau 6 hari untuk jadikan benda ni jadi hitam. Kita kena letak dalam peti ais, lepas tu kita keluarkan, basuh, lepas tu masukkan balik dalam peti ais. And sampailah jadi macam gini. So dah jadi dah golden pula. So dah jadilah Frozen Pear. Ni dia. So tanpa nak membuang masa lagi, jom try makan Frozen Pear ni. Diorang kata sedap. So jom try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kau makan benda ni, dia lebih berjuicy and banyak air. And rasa dia makan mana? Tengok. Boleh tahan tapi berair dalam mulut korang. Sejuk. So jom try Frozen Pear yang kedua pula. Bismillah. Kalau makan dengan cara ni sebenarnya sedap tau. Lagi-lagi sekarang kan tengah musim panas. Kalau kau makan ni waktu tengah panas tu memang sangat sedap. Tengok lah, berair. Sejuk gila makan benda ni. Gigi aku dah beku lah. So kita habiskanlah benda ni. Yang lagi dulu kita kasih balik esok hari. So jom makan. Gigil sangat aku sejuk. Sejuk tak kan? So aku nak makan dah Frozen Pear ni. Kau boleh tengok air dia berlandung banyak. So memang manis lah rasa dia. Makin manis. Buah pear kan memang sedap orang kata kan. So bila korang buat gini lagi sedap sebab tekstur dia macam like jelly-jelly gitu. So korang kena try lah buat Frozen Pear ni, memang sangat sedap. And sesuai kalau makan waktu tengah panas macam cuaca sekarang kan makin tinggi. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai menuju bulan. Kalau